Saya bertugas ya. Cikgu bukan setakat mengajar ikut silibus, tapi jiwa pendidik itu kena dijiwai. Kerja kena lebih daripada apa yang ditetapkan. Kalau kita nak berjaya, kalau kita nak murid kita pun buat macam tu. Sebenarnya bimbang. SPM ni kan penting untuk menentukan dia layak untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat tinggi, sama ada IPT ataupun IPTS lah. Sekarang PKP, pergi kedai photostat pun tutup, so print sendiri. Lepas ni mungkin nak post lah ataupun pergi hantar. Selamat. Itulah patutnya apa Kak? Selamat ber-PR. Boleh? Dia ada rasa sesuatu, dapat sesuatu yang special daripada cikgu. Jadi mungkin itu motivasi dia nak jawablah, nak selesaikan modul-modul ni. Masa pandemik tu sebenarnya ramai murid yang gagal untuk hadir pada online. Sebab tak ada gadget, tak ada internet, macam tu. Sedih sangat. Dia kesian anak-anak murid ni. Macam ada benda yang dia tak dapat sepenuhnya. Mata 10, betul lah tu ha. Makanya mata 10 dia terpisah dua sebab highway rasanya. Anak-anak murid kita ni bawah umur. Kadang-kadang dia tak boleh tau nak cakap apa perasaan dia. Bila ada peluang berjumpa, sebenarnya waktu tu banyak masalah dia. Saya tak boleh buat cikgu, kena tolong mak saya jual telur. Macam mana nak cari saya? Awak tahu kereta saya? Dah ada modul saya buat ni, hantar kat awak ni, tolong buat ni. Rajin-rajin. Saya gulung ni pasal takut dia kena saya gulung sikit macam ni. Sebab ada kembang nanti, awak masuk dalam baju awak. Buat ni elok belajar rajin. Okey, sekarang okey tak? Cikgu tu tak masuk kelas. Awak tak ada masalah internet kan? Ada. Okey. Okey, good luck. Kita memberi rasa perasaan selamat pada dia. Supaya dia terima benda tu, dia kena hadapi benda tu. So, kita ni sebagai apa? Pembimbing dia, pelindung dia. ...22 tahun dekat sekolah ni, lama tu 22 tahun. Saya mengajar subjek sains, fizik, kelas murid-murid tingkatan 5 yang akan ambil SPM. Sepanjang tempoh pandemik ni, tekanan lah nak belajar, nak mengadaptasi perkara baru. Waktu tu, okey, aku dah nak pencen, belajarlah. Selagi aku belum pencen, aku kena belajarlah. Kita start buka modul awak tu, muka surat 117. Okey, pastikan awak ada pembaris, ada pen. Awak kena buat kerja sama-sama dengan saya. Saya nak ajar hari ni tajuk
Gambar Raja Sinar retriever tengok saya laju lukis retriever. Cikgu memang pandai. Alah bodik. Jalan nak menyiapkan. SMK Pringbone is my second posting, and I've been there so long that I've got roots growing from under my feet. I've been in service at Pringbone for 30 years. With computer literacy, senior teachers like myself, we had great problems adapting, but it's been tough because by being thrown into the deep end, you don't really know what's going to happen. Ya, nak tukar ni. Rosmiana. Tapi ada nombor kat penalan tak? Ada Rosmiana. Tukar tak kat sini? Senang kan Kak Ros? Masya Allah. Tadi Rosmiana kata boleh tolak ni, tak faham benda tu. Oh, awak kata dua salingan dan tunjuk betul-betul. Ikan seronok bila ada printer kat sekolah. Kalau tidak kat rumah aja kan kita nak print. Tak, memang dia record. Kan, deneng. Kan, ni jadual baru dapat malam tadi. Tu yang tak sempat nak print kat rumah. Okey, terima kasih lah. Sebab ada printer kat sekolah. Ya. Kan, menyenangkan kita kasih kat orang sana. Bagusnya ada benda kat sini. Alhamdulillah. Sebelum-sebelum ni memang tak pernah berlaku kan pandemik. Jadi kesianlah diorang. Tak ada majlis langsung. Banggalah. Diorang pun sekarang ni bila kita nak dapatkan diorang punya temu janji untuk hari ni bukan senang ya. Dah pergi matrik, ada yang dah pergi universiti kan. Jadi tak sempat berterima kasih. Kita kena tepuk ke? Tarik nafas sekejap, 30 saat. Awak pandai baca kan? Awak proaktif kan? Ya, awak terror kan? So selagi awak belum duduk dekat kertas hari kertas peperiksaan tu, lagi belum duduk tu, lagi tu awak memang ada masa untuk belajar, ada masa untuk ulang kaji. Macam saya cakap tadi, jangan give up. So awak kena berusaha sehingga apa istilahnya, ketitisan darah yang terakhir. Itu istilahnya. Hari ini hari yang paling besar untuk kamu, peperangan untuk kamu. Tapi kami doakan semoga kalian bermata Pringbone dipermudahkan segala urusan. Andai kata jika kamu terhenti, tidak boleh menjawab, tarik nafas terus, relax, bertenang, jangan panik. Ingat ini, jika kamu tidak boleh menjawab,